Rahsia Tuhan dan lagu daripada Noh Saleh, hiburan untuk anda pada pagi ini jam 11.30 pagi. Terima kasih untuk anda yang masih terus bersama dengan kami di Kelantan FM. Dan pagi ni kita tidak keseorangan. Kita bawakan untuk anda seseorang yang juga kata hebatlah tuannya ni daripada Olive Jardin Marketing. Bersama dengan Dr. Muhammad Azmi Yaakob. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Lama dah sampai. Dalam 10 minit menanti di luar. Itulah kan. Tak sabar-sabar nak kongsikan dengan Kak Ayah kita, dengan Kak Simah kita ni pasal minyak zaitun. Jadi kita terus bersamalah dengan doktor untuk perkongsian kita pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali terima kasih sebanyak-banyaknya kepada RTM Kelantan FM, dan lebih-lebih lagi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Olive Jardin kerana memberikan peluang pada saya dan menjemput saya untuk berkongsi pengalaman saya bersama pesakit-pesakit saya mengenai olive oil EVOO Zutina Olive Jardin ini. Pada mulanya saya mencari-cari di manakah olive oil yang betul-betul asli, yang betul-betul virgin, yang saya duk mencari-cari sebab saya adalah produk daripada sekolah agama. Jadi bila saya baca surah An-Nur ayat 35, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mention secara clear dan jelas, min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin ila al-akhir al-ayah. Semencari-cari zaitun yang berkat ini, di manakah zaitun yang berkat ini? Sebab saya sendiri pun ingin menggunakannya, dan pada masa yang sama saya nak supaya isteri saya guna minyak zaitun ini. Sebab isteri saya mengalami patah tulang belakang sebanyak 4 kali, dan sebenarnya isteri saya ini idiopathic osteoporosis. Selama 13 tahun bergantung pada ubat tahan sakit. Dan semua investigation yang kita buat, CT scan, MRI, DEXA scan and everything, termasuk blood investigation, semuanya keluar adalah normal. Tapi dia mengalami patah tulang belakang sebanyak 4 kali, dan saya tahu penderitaan dan kesakitan yang dia alami. Jadi saya ingin mencari suplemen yang betul-betul original, yang betul-betul efektif maksud saya. Ya, sebagai seorang doktor, saya terlalu berhati-hati dan sangat memilih apa yang kita nak makan. Sebab kalau kita salah ambil, dia menjadi racun untuk tubuh kita. Memberikan kesan pada buah pinggang dan sebagainya. Jadi saya pun mendapati bila saya dan isteri saya menggunakan Zutina, isteri saya daripada 3 jenis ubat tahan sakit selama 13 tahun. Mengalami penderitaan sakit belakang ini, dan akhirnya selepas daripada 5-6 botol macam tu dalam lebih kurang 4 ke 5 bulan, isteri saya bagi tahu saya, dia kata, Abel, saya rasa macam sakit saya ni sangat-sangat improve, sangat-sangat berkurang sangat. Bangun pagi pun tak rasa stiff, tak rasa kejang, tak rasa sakit, tak rasa ketat tubuh. Dan dia rasa macam dah lama tak makan ubat tahan sakit. Dan pada waktu tu, pada bulan yang ke-5 dan ke-6, pada waktu tu kita cek, sebenarnya sepanjang bulan tu baru sekali saja makan ubat tahan sakit. Dan bila saya buat research, saya membaca, saya baca kajian-kajian yang dibuat oleh Eropah, antaranya NCBI, memang olive oil yang asli, yang bagus, yang premium, dia mempunyai antipyretic, anti-inflammatory dan juga analgesic effect. Antipyretic ni maksudnya dia dapat menstabilkan suhu kalau kita demam. Anti-inflammation maksudnya dia adalah anti keradangan, melawan keradangan, dan dia mempunyai sifat untuk analgesic, iaitu melawan sebagai tahan sakit. Dan saya sangat berpuas hati, isteri saya pun sangat berpuas hati, dan sekarang ni pengambilan ubat tahan sakit tu sangat-sangat kurang. Kadang-kadang dalam sebulan tu sekali saja ambil. Dan kenapa saya macam bersungguh-sungguh dan memberikan komitmen sepenuh kepada Zutina ini, sebab pada bulan Sya'ban tahun lepas, dalam setahun yang lepas, saya dijemput untuk menyampaikan satu ceramah agama di College Vocational. Kemudian pengarah College Vocational pun bertanyakan pada saya, sebab saya ni serampang dua mata. Saya adalah pendakwah bebas yang berceramah seluruh masjid, dan pada masa yang sama saya juga adalah pakar klinikal, saya pakar bius di hospital. Dia tanyakan pada saya kerana dia baru saja dapat
serangan jantung, dan pada waktu tu dia pekerjaan dia memang sangat-sangat limited. Cepat penat, tidur 3 bantal, betul kaki dia dua-dua belah kiri dan kanan bengkok kedua-duanya. Jadi nak angkat kaki pun rasa berat, dia berjalan pun terlalu slow. Kalaulah kita di kalangan pakar perubatan ni kita menyebut NYHA, New York Heart Association, NYHA kelas 3, kelas 3, 4 macam tu. Lepas tu dia pun tanyakan saya apa suplemen dan apa yang harus dia buat. Saya bagi tahu kena pergi jumpa dengan doktor sebagaimana jadual yang diberikan, ambil ubat sebagaimana yang telah ditentukan, selalu follow up, dan untuk suplemen. Dan macam saya bagi tahu Zotina ini adalah suplemen yang bagus. Dan saya pun arahkan dia dan nasihatkan dia, memberikan cadangan pada dia untuk cuba Zotina, dan dia pun cuba Zotina. Selepas daripada 6 bulan dia pun hantar mesej kepada saya. Dia kata, doktor, saya dah cuba untuk exercise daripada berjalan eret kaki, NYHA kelas 3, very bad, rasa exhausted, rasa lethargic, penat, letih, tak boleh buat kerja yang banyak dan cepat. Akhir sekali dia kata after 6 months, selepas daripada 6 bulan, dia kata dia boleh naik tangga sampai tingkat 4. In which, yang mana bagi saya satu pencapaian yang sangat membanggakan. Pada 1 hari bulan 5, 2025, dia hantar mesej kepada saya. Dia kata, doktor, saya baru balik daripada hospital, saya membuat ekokardiogram jantung saya, dan sebelum saya sampaikan result ekokardiogram yang terbaru, saya nak beritahu pada doktor, saya rasa amat-amat sihat, dan saya boleh berjalan, saya boleh berlari, saya boleh brisk walk katanya, dan saya tidaklah rasa lagi ketak dada, penat dan sukar untuk bernafas. Dan bila dia message kepada saya, dia kata ekokardiogram, dia buat eko, ialah sebagaimana saya sebut, Zotina ini ada suplemen di samping ubat dan juga apa-apa yang hospital buat intervention untuk dia. Dia bagi tahu echo EF ejection fraction, kadar pengempaman jantung dia sudah menjadi 75%. Masa saya jumpa dengan dia pada bulan Syaban, setahun sebelum tu, hanya 30% sahaja. Jadi message yang dia berikan pada saya tu, saya masih ingat yang dia kata, dia message pada saya 10 bulan 8 2024 pada pukul 9 pagi. Dia mengatakan, doktor, ini bulan ke-6 saya amalkan, syukur ada perubahan positif yang sangat ketara, boleh naik bangunan sampai 4 tingkat. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, pendengar setia RTM Kelantan FM ini, tuan-tuan boleh type dekat internet, tuan-tuan cari je EVOO extra virgin olive oil dan kesan terhadap kesihatan jantung. Tuan-tuan boleh tengok pelbagai paper kajian yang dibuat di Eropah, termasuk BMC Madsen, termasuk American College Cardiology. American College Cardiology ini satu badan, iaitu fokus dia kepada jantung di Amerika. American College Cardiology menyatakan bahawa pada 10 Januari 2022, consumption of extra virgin olive oil ini akan menyebabkan lower risk of cardiovascular mortality, iaitu merendahkan risiko untuk dapat serangan jantung. Sebab itu, bila saya dapat feedback yang positif daripada rakan sekeliling ini, macam ia sebagai suntikan semangat kepada saya untuk promote lebih dan lebih, bersungguh-sungguh lagi, supaya semua orang dapat merasai dan dapat menikmati kebaikan, keberkatan, kebaikan daripada Zotina, kerana dia adalah diyakini berdasarkan daripada laporan makmal, dia adalah betul-betul premium dan juga betul-betul original, tanpa campuran dan sebagainya. Pada masa yang sama, orang yang ada hypertension, satu profesor, dia selalu mendengar ceramah agama saya di Masjid Mace. Dia bagi tahu, dia kata, doktor, saya ada 3 jenis ubat anti hypertension, ubat untuk darah tinggi. Sebelum ni darah saya tak kontrol sangat sehingga dia perlu dinaikkan dos. Sekarang ni boleh cut down jadi 2 jenis sahaja, ubat darah tinggi dan tekanan darah saya kontrol. Dia tanyakan saya kenapa dan mengapa. Bila saya baca jurnal yang dibuat di Eropah, saya mendapati bahawasanya extra virgin olive oil ini, olive oil ini, zaituna ini dapat meningkatkan kandungan nitric oxide
Nitric oxide ini, apa peranan nitric oxide? Peranan nitric oxide adalah untuk buka salur darah. Bila salur darah kita terbuka, jadi dengan sendiri tekanan ataupun pressure akan drop dan akan normalize. Dan dalam tubuh seseorang yang darah tinggi ataupun yang ada yang kencing manis, yang ada kolesterol tinggi, yang ada buah pinggang yang terpaksa buat dialisis ini, kandungan nitric oxide adalah rendah dan lawan kepada nitric oxide tu ADMA itu sangat tinggi. ADMA ni maksudnya adalah asymmetrical dimethyl arginine. ADMA ini akan menyebabkan darah merosakkan salur darah kita dan meningkatkan risiko untuk serangan jantung, dan juga dia akan menyebabkan salur darah kita mengecil dan menyebabkan sukar untuk kontrol tekanan darah. Darah kita akan jadi tinggi. Okey, baik. Kita berhenti dulu seketika, doktor. Kejap lagi kita sama balik. Mungkin ada promo istimewa hari ni. Kan? Jadi itu sedikit sebanyaklah perkongsian daripada doktor sendiri mengenai kebaikan-kebaikan minyak zaitun. Baik, kita berehat dulu sebentar. Lepas ini kita kembali semula. Sekejap lagi anda bersama-sama dengan DJ Aina lah dalam ruangan Zon 10.2 ni. Dan hari ini kita tidak keseorangan. Tadi doktor dah pun kongsikan dengan kita beberapa testimoni lah daripada customer sebelum ni. Dan kita kalau tengok dalam live Facebook ni, kita tidak berdua tapi bertiga. Jadi kita nak tahulah, kata doktor ini adalah salah seorang punya testimoni daripada Zotina ini sendiri, betul? Ya, terima kasih DJ Aina. Untuk perkongsian semua, ada satu jurnal yang menyebut Behavioral and Neurochemical Effect of Extra Virgin Olive Oil, total TPC, total phenolic content, yang akan menyebabkan dan membantu orang-orang depression, kemurungan dan juga anxiety. Satu kes, sebab apa? Sebab TPC atau phenolic yang ada dalam extra virgin olive oil ini akan meningkatkan serotonin 5-HT dan menurunkan glutamatergic modulation. Jadi serotonin ni akan menyebabkan neuroplasticity kita improve dalam otak, dan dia akan menyebabkan mood kita lagi bagus, anxiety kita tu jadi berkurangan, dan cognition kita tu akan jadi lebih cemerlang. Sebab itu satu kes 59 tahun, seorang guru, dia mengikuti kuliah saya, dia bagi tahu pada saya bila dia panik, dia tak tahu nak buat apa, dia pun ambil zaituna ini, dia pakai togok gitu saja. Daripada September 2024, dia telefon pada saya Mei 2025, dia kata frekuensi kekerapan dapat attack itu berkurang-kurangan, dan dia kata walaupun ada pun dalam sebulan sekali sahaja, Cikgu Maimunah ni sebulan sekali tu pun dia kata dia boleh kontrol diri dia, tak sampai menangis dan sebagainya. Bila saya ada jiran saya mengalami attack, dan dia adalah pelajar yang bagus, baru grad daripada universiti, dia dapat first class, PTPTN pun tak payah bayar sebab convert jadi beasiswa. Somehow macam mana dia tak dapat dia dapat panic attack, dia dapat anxiety sampai 3 hari tak dapat tidur, dan tuan-tuan akan dengar sini penjelasan daripada dia. Dan saya mencuba kepada dia dengan zaituna, dan alhamdulillah sekarang ni kalau kita tanya dia, dalam 90-95% dia improve back to normal balik dah, alhamdulillah, within dalam sebulan lebih. Saya rasa kita bagi peluang pada saudara Nasrul untuk bercakap ya, pengalaman dia. Silakan. Terima kasih kepada DJ Aina dan juga Dr. Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada petang ini, pagi ini ya. Saya akan berkongsi sedikit pengalaman saya lah dalam guna Zotina ni. Okey, saya adalah pesakit anxiety dan juga depression. Okey, semasa saya kena anxiety tu pada 3 bulan 4, masa tu raya ketiga, saya terkena panic attack pada pukul 2 pagi. Secara tiba-tiba, sebab sebelum ni saya memang tak ada sejarah sakit apa-apa. Tiba-tiba saya kena panic attack, dan terus saya dikejarkan ke kecemasan. Saya menaiki ambulans yang ambil pergi ke kecemasan. Okey, bila pergi kecemasan, saya rasa macam simptom dia, saya rasa berdebar, terlampau sangat berdebar, rasa sesak nafas, rasa lemah badan, dan rasa macam nak mati. Saya boleh cakap saya dah macam down dah sangat hari tu. Macam saya rasa macam hari tu saya memang rasa macam nak mati. Sebab rasa macam roh nak terkeluar daripada jasad. Memang rasa macam tu. Tapi bila dah masuk kecemasan, doktor screening darah, buat ECG, ambil darah semua normal. Lepas tu doktor pun cakap
betul saya kata awak ada anxiety. Sebab maknanya dengan anxiety ni dia boleh copy macam-macam penyakit. Okey, lepas saya sebenarnya dalam masa saya tu saya 3 kali dikerjakan kecemasan. 3 kali saya masuk hospital. Tak ada solve yang betul-betul lah maknanya. Lepas tu saya discharge. Dalam masa sebulan saya merana lah, rasa macam bimbang, rasa kerisauan, hari-hari berdebar. Setiap hari-hari berdebar. Yang paling ketara bila bermula waktu asar dan maghrib malam memang akan jadi berdebar. Jadi nak panik semua tu lah. Sampai tak menangis kan? Saya punya emosi pun tak stabil, rasa macam down, rasa macam lost, rasa macam tak berguna lah hidup. Rasa hari-hari rasa macam nak mati. Okey. Dalam masa sebulan tu saya tak boleh tidur, ada non-stop 3 hari saya tak boleh tidur langsung. Bayangkan 3 hari tak boleh tidur, rasa macam nak pecah kepala, nak meletup. Lepas tu alhamdulillah lah dalam masa sebulan tu saya jumpa dengan Dr. Azmi melalui mak saya. Mak saya minta tolong Dr. Azmi, saya jumpa Dr. Azmi. Maknanya Dr. Azmi cek lah saya, takut ada kanser apa, ada teknik-teknik thyroid dan sebagainya lah, tapi semua normal. Dan mak dia follow kuliah saya. Patut pun. Mak saya memang jemaah nombor 1 lah. Doktor, lepas tu jumpa doktor suggest saya untuk minum Zutina ni secara high dose. High dose maknanya saya kena minum dalam 20 ml sekali ambil. Maknanya high dose selama 5 hari. Dalam masa saya ambil dalam masa 5 hari tu alhamdulillah, lepas 5 hari tu saya rasa macam kurang berdebar, rasa kurang macam risau, boleh tidur. Yang paling ketara ni saya rasa boleh tidur. Alhamdulillah rasa boleh tidur. Lepas tu so far makin lama saya dah amal. Sekarang saya kira dalam 6 ke 7 botol dah saya amal dalam masa sebulan setengah. Hampir 2 bulan. Dah dalam 7 ke 6 botol saya makan minyak zaitun. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya boleh cakap dalam 90 ke 95% saya dah fully recover. Alhamdulillah. Dan pada masa yang sama saya bawa dia jumpa dengan kaunselor, psikologis. Kaunselor pun dah discharge dia, klinik kesihatan pun dah discharge dia. Dan dia back to normal balik, boleh jogging and everything, dan dia boleh buat normal routine life dia sekarang ni. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor, mungkin ada promosi lah istimewa untuk pendengar-pendengar kita pada hari ini. Okey, saya mewakili syarikat Olive Jardin ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan pergi ke butik Olive Jardin sendiri di Jalan Datuk Pati Kota Baru, ataupun kalau yang berjauhan tidak mampu untuk hadir sendiri di pejabat ataupun di butik Zutina, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi nombor telefon 010 262 8508. Sekali lagi 010 262 8508. Dan istimewanya Zutina, kalaulah tuan-tuan beli dalam bundle ataupun dalam bundle ni maksudnya dozen, tuan-tuan akan dapat harganya sangat-sangat murah, sangat-sangat special. Dan sebagai tahu pada anak-anak murid kuliah saya berpakat, kalau tak boleh nak beli satu keluarga satu dozen, berpakat supaya boleh beli dozen, sebab harga dia sangat-sangat murah bila kita beli banyak. Dan saya rasa investment untuk menggunakan Zutina kerana dia betul-betul premium dan bagus, betul-betul original, dan dia adalah diakui kerana mendapat pengiktirafan antarabangsa, tidak membazir dan tidak rugi jika anda membuat investment pelaburan untuk kesihatan. Sebagaimana orang-orang bagi tahu, zaman muda duit is number 1, duit adalah nombor 1, tapi ketahuilah sebenarnya kesihatan lebih penting daripada duit dan juga harta. Kesihatan itulah kita nak cari duit dan sebagainya. Betul. Baik, terima kasih doktor untuk hari ini bersama-sama dengan Kelantan FM dan juga pendengar-pendengar kita. Ya, sama-sama. InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. InsyaAllah.